ilmu bagaimana kita nak kembali sihat secara fitrahnya, ilmu perniagaan dan ilmu kerohanian. Gunakanlah kami keberkatan dalam hidup, mudahkanlah segala urusan pekerjaan dan perniagaan kami, mudahkanlah segala urusan perniagaan kami, khasnya perniagaan syahur kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman di hati kami, perelokkanlah amalan kami, hampirkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkan kami dari keburukan. Bimbinglah kami ke arah syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari melakukan perkara yang Engkau larangi dan Engkau mukai. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Macam nak main makan kat sini. Amin, amin ya Rabbal Ada Alamin. makan ayam. Betul. So kita akan ke speaker pertama, kurangkan garam hingga 90% tanpa hilang rasa dengan Shuanghu. So kita dengarlah betul-betul macam mana kita nak hilangkan, kita nak kurangkan garam tu sampai 90%. So kita persilakan Dr. Mazdidah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih MC hari ini. Okey, tajuk yang diberi kepada saya tugasan hari ini ialah kurangkan garam sehingga 90% tanpa hilang rasa dengan Shuanghu. So actually bermulanya saya pilih ni sebab saya sedang mencari-cari resepi sebenarnya, ya. Maklumlah umur dah meningkat kan. Bila umur dah meningkat, banyak benda yang kena jaga, ya. And then bila saya bekerja, kalau kita lihat kat kantin tu, Allah, dia punya makanan memang dia punya perasa tu sangat tinggi, ya. Boleh rasa sampai ke lidah. Itu perasa MSG, monosodium glutamate, ya, sangat tinggi kandungan dia. Dan saya tak sukalah pergi makan kat kantin, saya suka bawa bekalan sendiri, melainkan terpaksa, ya. Jadi masa nak cari-cari makanan tu teringat pula ada seasoning Shuanghu, ya. Jadi sesuailah dengan tugasan yang diberi tu, dalam waktu yang terdekat tu saya pilih seasoning Shuanghu, ya. Jadi saya buka magazine, kebetulan ada pula keluar produk Shuanghu ni, iaitu seasoning kita, ya. Ini ialah gambar ataupun yang saya ambil daripada majalah Shuanghu tahun ini bulan Januari, ya. So bila saya baca tu dia kata mulakan tahun baharu Cina yang sihat dengan umami semula jadi, di mana keenakan rasa bertemu kesejahteraan. Jadi masa tu saya kata apa pula umami ni kan, first time dengar umami. Kalau semula jadi tu memang biasa dengar lah semula jadi kan. So umami. Jadi kat situ saya kata apa itu umami. Jadi saya pergi search lah. Saya search, saya hanya guna saja Google search tu. So kat sini dia kata ini dengan bantuan chat jugalah, ya. So dia kata umami ialah salah satu daripada 5 rasa asas yang dapat dikesan oleh lidah manusia. Maksudnya lidah kita ni Allah bagi kita boleh rasa 5 perkara. Yang pertama manis, masam, masin, pahit, dan yang kelima tu umami, ya. Jadi apa pula perkataan umami itu? So, rupanya umami ini berasal daripada bahasa Jepun yang mana umai bermaksud sedap ataupun lazat, mi itu ialah rasa. Maknanya rasa sedap lah, ya. Jadi alhamdulillah Allah bagi kat lidah kita ni, kita boleh makan makanan dan kita boleh rasa sedap, kan. Bila rasa sedap kita nak lagi. Kalau tak sedap kita reject, ya. Contohnya kalau macam masam, ada orang boleh terima masam, okey. Masin sikit je kan. Pahit ada orang langsung tak boleh terima pahit, ya. Manis kebanyakan kita boleh terima manis, ya. Tapi sebenarnya kita kena balance lah semua ni. Jadi secara ringkasnya umami ni ialah rasa enak, severi ataupun kelazatan yang mendalam, ya. Jadi kat sini terjawablah apa umami itu, maknanya rasa enak. Okey, lepas tu bagaimanakah rasa umami itu, ya. So umami bukan rasa masin atau manis, tetapi rasa berlemak dan kaya, miti itu macam berdaging, berkuah, penuh di mulut dan meninggalkan rasa sedap yang berpanjangan. Rasa sedap yang berpanjangan, ya. Contohnya sup daging, sup ayam, cendawan, keju, kicap, makanan diperam, makanan laut. Ini ialah contoh-contoh makanan yang ada umami, ya. Okey. So, apakah yang menghasilkan rasa umami itu? Jadi oleh kerana saya ni orang kimia, saya kena tahu apakah kandungan
dalam umami itu, ya. So jadi dalam umami itu adalah glutamat. Maknanya glutamat ni ialah sebatian ataupun compound yang menyebabkan rasa umami itu. Ya. So selain daripada glutamat, kita ada compound inosinat dan compound guanilat. Tiga ni, glutamat, inosinat, guanilat. So inilah yang menyebabkan rasa umami itu, yang mana-mana bahan ini merangsang reseptor rasa khas pada lidah. Maknanya lidah yang boleh detect tiga-tiga compound ni, ya. Tiga compound ni yang kita kata rasa umami. Jadi dia adalah sebenarnya ada dalam tumbuh-tumbuhan, bukan buatan, ya. Dia memang Allah cipta memang ada dalam tumbuh-tumbuhan tu. Jadi kita kata bahan semula jadi, bahan kimia semula jadi. Okey, ini ialah compound. Saya letak jugalah sebab saya orang kimia kan. So yang tengah ni ialah glutamat. Yang tengah ni, ya, yang tengah ni ialah glutamat, iaitu yang pertama ni tadi, ya. Yang kiri ialah inosinic acid, dia adalah inosinat yang nombor 2, dan yang paling kanan ni ialah guanosinat monofosfat, dia adalah yang ketiga ni, guanilat, ya. Jadi tiga compound ini adalah bertanggungjawab kepada rasa umami. Umami tadi kita balik, ia adalah yang kelima ni lah, ya. 5 rasa asas yang dapat dikesan oleh lidah manusia. Yang kelima-lima ni, yang kelima itu ialah umami. Maknanya lidah kita tu boleh rasa umami, rasa sedap. Ya. Okey, selepas itu, ini ialah contoh-contoh makanan. Bahagian kiri ni ialah list makanan yang semuanya ada sumber-sumber umami, ya. Glutamat, guanilat dengan inosat tadi. Semua ni ada dalam tomato, cendawan, keju parmesan, rumpai laut, kicap, sup daging, ikan bilis ataupun sos ikan. Semua ni ada mempunyai rasa umami. Maknanya compound glutamat tadi, majoriti glutamatnya ada dalam makanan ini, ya. Itu sebab kita, macam kita kan, kalau dulu kita kata okey, nak goreng sayur, kita letak ikan bilis. Bila letak ikan bilis baru ada rasa sedap sayur tu, ya. Kalau waktu saya kecil dulu, mak saya kata gunakan ikan bilis, tumbuk ikan bilis tu. Memang bezalah kalau kita guna ikan bilis untuk goreng sayur dengan tanpa ikan bilis, memang nampak bezanya, ya. Jadi kat sini barulah bila saya buat kajian ni, barulah saya nampak dalam ikan bilis tu ada glutamat. Itu yang membuatkan rasa enak, rasa umami tadi, ya. Okey. Fakta menarik. Jadi pada tahun 1908, hampir 100 tahun rasanya, ya. 100 tahun kan. Okey, rasa umami ditemui secara saintifik pada tahun 1908 oleh Kikuna Ikeda. Ini ialah saintis Jepun. Ketika beliau mengkaji sup rampai laut Jepun, ya, dia buat kajian tentang sup rumpai tu. Bila dia buat kajian daripada sup rumpai itu tadi, dia buat kajian, dia buat keluar satu compound. Nama compound itu ialah glutamat. Dan dia kata rasa sedap sup itu adalah disebabkan oleh compound glutamat tadi. So glutamat ni, maknanya ada compound lain, tapi glutamat ni ialah bahan utama, ya. Okey. Sebenarnya dia inilah yang menciptakan Ajinomoto, ya. Dia yang menciptakan Ajinomoto. Nanti saya tunjukkan, ya. Jadi dia jumpa glutamat. Glutamat itu ialah yang menyebabkan rasa sedap kepada rumpai, sup rumpai tadi yang ada rasa umami. Okey, jadi rasa sedap, sebenarnya rasa sedap ini boleh didapati daripada bahan semula jadi. Tak perlu bahan-bahan yang diciptakan, ya. Tapi sekarang ni kita tahu kita ada MSG. MSG itu ialah ciptaan di dalam makmal untuk menyedapkan makanan, ya. Tapi sebenarnya asalnya dah ada dalam tumbuh-tumbuhan. Seperti inilah cendawan, tomato, yeast, rumpai laut, makanan fermentasi atau ekstrak protein tumbuhan. Memang ada semula jadi di dalam tumbuh-tumbuhan, rasa umami itu. Okey, ini ialah contoh di mana, kita balik kepada yang ni, ya. Okey, jadi kalau tengok kat struktur ni, yang
glutamic acid, glutamate dengan monosodium glutamat. Yang warna biru, warna purple dengan warna katalah kuning, ya. Jadi dalam tumbuh-tumbuhan ada compound yang warna kuning tu, glutamat, ya. Dalam tumbuh-tumbuhan tu, macam tadilah tomato, ikan bilis semua tu ada glutamat. Ya, dia adalah sebenarnya satu asid amino. Ya. Dan bila masuk dalam badan kita kan ada banyak air, ya. So jadi oksigen yang ada negatif 1 tu, ada tanda dash tu, dia akan combine dengan H. Ni ada tanda merah H tu kan. Allahuakbar. Okey, saya nak besarkan ni sebenarnya. Ya, ada tanda H tu. Jadi dua-dua ni berbalik-balik lah, ya. Dia kejap glutamate, kejap glucamic acid, bergantung kepada keadaan dalam badan tu lah, ya. Jadi bertukar menjadi glutamic acid, ya. Jadi yang warna biru tu dengan warna kuning ni sebenarnya dia berbalik-balik, ya. Okey, jadi saintis Jepun tadi dia jumpa yang ni lah, glutamate ni, ya. Dia jumpa glutamate yang warna kuning ni. Yang ni lah dia kata yang menyebabkan rasa umami pada rumpai laut sup yang dibuat tadi tu, ya. Okey, disebabkan dia saintis, dia buat kajian dalam makmal tu, dia menambah sodium. Sodium tu bukan dalam tumbuh-tumbuhan, sodium tu di luar, ya. Jadi dia buat kajian, dia tambah sodium. Bila dia tambah sodium, jadilah warna purple tu. So warna purple tu ialah buatan. Dia bukannya semula jadi dalam tumbuh-tumbuhan. So jadi dia telah menambahkan sodium, saya tak tahu dia tambah sodium apa, tapi yang warna merah tu ialah tambahan, ya. Jadi yang warna purple itu bila di dalam makmal dia berwarna putih, macam garam kita, table salt yang kita makan tu, ya, garam yang kita selalu guna untuk makanan tu kan, untuk masakan. Yang ini pun sama, dia menjadi satu pepejal yang berwarna putih dan warnanya warna putih dan dia bentuk kristal. Sama, ya. Jadi inilah yang penghasilan ni lah dia kata okey, yang ini pun ada rasa umami. Jadi inilah yang dikomersialkan dan diberi nama monosodium glutamate. Ya, tengok dia asalnya glutamate. Tengok yang warna kuning tu glutamate kan. Jadi warna purple tu ada glutamate kat nama kedua. Jadi monosodium tu, sodium itulah yang dia tambah. Mono tu maknanya satu, sodium mono tu satu. Jadi tambah dalam compound ni ada satu sodium. Jadi yang warna merah tu adalah tambahan. Itulah yang dikomersialkan oleh company yang bernama Ajinomoto, ya. Glutamate tu nama MSG tu nama compound. Ajinomoto tu ialah nama company berkenaan, ya. Jadi kat sini kita bahagi dua lah. Yang purple tu industri. Ya, yang warna kuning dengan biru muda tu adalah yang memang semula jadi ada di dalam tumbuh-tumbuhan, ya. Okay, jadi sekarang kita ada pilihan lah nak guna yang semula jadi ataupun nak guna yang dibuat di dalam makmal ataupun dibuat secara industri. Okey, balik kepada slide yang sebelum ni. Ni, okey. Jadi kat sini saya buat dua perbandingan, ya, umami dan monosodium glutamate ataupun singkatan dia MSG. Umami tu rasa semula jadi, maksud dia sejenis rasa, savory semua tu, ya. Monosodium glutamate ni adalah garam natrium. Maknanya asal tadi daripada glutamate dia tambah sodium jadilah garam natrium, ya. Dia adalah bahan kimia, tapi bahan kimia yang dibuat di dalam makmal. Tengok yang warna merah tu saya highlight kan, dihasilkan secara industri, ya. Yang umami bukan. Umami memang rasa semula jadi. Yang warna hijau tu kan, saya highlight kat situ rasa semula jadi. Dia memang ada dalam tumbuh-tumbuhan, ya. Asas saintifik memang dia memberi lidah boleh mengesan glutamat itu, ya. Okey, cuma bezanya yang umami itu, contohnya umami dalam Syonghua tu ialah semula jadi, yang MSG itu ialah yang dibuat secara industri, ya.
Okey, okey. Jadi berbalik kepada umami tadi, perasa tadi, kita dua jenis perasa. Satu perasa semula jadi seperti Jiaho seasoning dan satu lagi ialah perasa yang dibuat secara industri, ya. Okey, kalau Jiaho seasoning dia adalah 100% sumber tumbuhan. Kalau MSG yang industri tadi, dia kena ada imbuhan luar. Maknanya bukanlah 100% sumber tumbuhan sebab dia ada imbuhan luar. Ya. Jadi kat sini kita kenalah bijak untuk memilih perasa bagi makanan kita. Kalau kita nak sihat, mestilah kita pilih daripada 100% sumber tumbuhan. Ya. Slide ni saya nak bagi kredit lah dekat Akila dengan Rushda. Your punya slide ni memang cantik. Saya ambil. Kat sini you ada tulis hubungi Rushda Farah, tapi saya pun tambah jugalah, saya pun nak juga kredit. Okay, so apakah bahan-bahan yang ada di dalam Jiaho seasoning ini? Ya, sebab kita tahu Xuanho telah juga mengeluarkan seasoning. Saya tak tahu dia popular ke tak, ya. Tapi sekarang saya nampak seasoning ni memudahkan hidup saya lah, sebab saya nak mengelakkan makanan dekat kantin tu kan. Jadi saya nak pelbagaikan makanan saya. Dan kalau saya nak cepat, kalau saya nak bergegas-gegas keluar waktu pagi, Jiaho seasoning adalah yang paling praktikal lah untuk saya. Di samping dapat mengurangkan kandungan garam, dia juga memberikan rasa semula jadi. Ya. Jadi compound yang pertama, bahan semula jadi, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada dalam perasa Jiaho seasoning ni ialah Ganoderma japonicum, ya, ekstrak daripada Ganoderma japonicum. Dia bukan daripada Ganoderma lucidum, dia adalah Ganoderma japonicum, spesies yang lain. Ya. So dia mempunyai glutamat ini. Ya. Okey, di samping itu dia juga mempunyai Gymnosperma pentophilum. Saya tak sebut pun susah, ya. Ataupun kat sini mereka kata nama ambil ialah Geo bulan ataupun Southern ginseng yang juga tinggi dengan kandungan vitamin, mineral dan asid amino. Ya. Okey, next. Dia juga mempunyai shiitake, ini gambar shiitake, yang mana cendawan ini kaya nutrien dan popular dalam masakan kesihatan, mempunyai 8 jenis nutrien penting, mengaktifkan fungsi saraf otak, menurunkan paras kolesterol, mengaktifkan fungsi metabolisme badan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dia mempunyai serbuk yeast, kaya dengan protein, vitamin B kompleks dan asid amino, memberi rasa manis semula jadi sesuai sebagai perisa. Yang kelima, dia ada ekstrak rumput laut, okey, ataupun rumpai laut, ya. Mempunyai menyokong sistem pencernaan badan, menyihatkan darah, mengandungi asid amino yang memberi rasa manis, ya. Jadi ini ialah kandungan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam Jiaho seasoning. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada produk lah, ya. Jadi ini ialah harga seasoning yang mana harga ahli ialah RM45, kalau harga micit RM52. Satu kotak mempunyai 20 sachet, PV 27, hampir sama dengan kopi tapi kurang satu, ya, kurang 1 point. Kalau tak bolehlah lengkapkan kita punya plan satu-satu. Harga ahli kalau satu paket tu, kalau kita bahagi 20 ialah RM2.25 sahaja. Dan kalau harga runcit ialah RM2.60. Sebenarnya satu paket ni, kalau kita nak masak sup, memang kita boleh guna satu paket. Tapi kalau kita nak goreng sayur, kita ambil macam kita masukkan garam setengah sudu kan, ataupun 1 sudu teh tu sahaja. Tak perlu letakkan satu paket, ya. Jadi dia sebenarnya Jiaho seasoning ni bolehlah menjadi pengganti kepada garam. Dan bila kita masak, kita masuk ni pun dah memadai, tak perlu letak garam. Memang saya dah test, tak perlu letak garam, ya. Jadi kat situ kita dah jimat kemasukan garam
ke dalam badan kita. Kita tahu garam tak bagus, garam terlalu banyak garam tak bagus untuk kesihatan, especially orang yang dah berumur macam saya, memang tak sesuai lah makan garam yang terlalu tinggi. Ini ialah contoh masakan yang ini sebenarnya anak saya yang masak sebenarnya. Jadi saya minta dia tolong tangkap gambar yang digoreng sayur, dia tambah Jaha seasoning, tak banyak pun, sikit je, and tak ada garam. Okay. So yang ini saya ambil daripada Rushdah dengan Farah Akilah. Kat situ tanya boleh ke masak untuk baby? Mestilah boleh kan, sebab dah ada kandungan NaCl. Kalau garam, table salt kita tu ada NaCl, sodium chloride. Yang ini tidak ada sodium chloride. Garam yang ada tu hanyalah di dalam rumpai laut. Dan memadai. Okay, so jadi kita wrap kan, apa bezanya kalau kita guna Xuanho seasoning dengan MSG, dan ada satu lagi produk, standard chicken powder. Saya tak pasti standard chicken powder tu apa dia. Sebenarnya saya tak pernah beli MSG, dan saya tak pernah standard chicken powder ni, saya tak sure. Mungkin mak saya ke atau pernah bagi kan. Tapi MSG ni memang saya tak pernah beli, memang mak saya tak bagi, saya belilah. Sebab memang kita mak saya kata guna ikan bilis dah memadai dulu-dulu tapi sekarang dah ada Jaha seasoning, nak cepat tabur saja. Sebab kalau nak guna ikan bilis tu nak kena tumbuk-tumbuk kan. Okay, so jadi kandungan utama kita ialah bound L-glutamic acid, protein bound plant nucleotides. Tak apalah yang tadi yang saya tunjuk, structure yang saya tunjuk tadi manakala MSG tadi satu compound ni saja, iaitu MSG, monosodium glutamate, yang warna merah, satu compound tu saja. Kita yang kiri ni sebenarnya ada glutamic acid, ada glutamate, dan daripada pokok asid amino, vitamin-vitamin semua tadi kan. Tapi kalau MSG ni, yang powder MSG ni hanya compound ni saja, dan sangat bahaya sebab dia ada penambahan sodium, penambahan Na. Dia tambah Na dalam body. Okey, kalau yang nombor 3 tu standard chicken powder lagi parah. Dia ada MSG, synthetic MSG, maknanya buat dalam makmal, campur pula lagi dengan sodium chloride. Double sodium. Maknanya tak baguslah untuk kesihatan kita Umi Pakhvi ni tak perlu tahu metabolic absorption, macam mana perasa tadi masuk ke dalam badan kita. Kalau tengok paling kanan sekali, rapid to moderate. Maknanya dengan cepat dia dah boleh masuk ke dalam badan. High free sodium. Sodium tu tadi dia boleh jadi alone, dia boleh jadi mula-mula dia combine dengan glutamate, tapi bila masuk dalam badan sebenarnya dia boleh berpisah. Maknanya dia telah menambahkan bilangan sodium di dalam badan kita dan dia menyerap dengan cepat. Sama juga yang nombor 2 tu, instant. Maknanya spikes free glutamate levels in blood plasma rapidly. Dia masuk dalam blood, dalam darah kita dengan cepat. Tapi kita Xuanho ni, dia semula jadi dan dia akan melalui proses yang sepatutnya lah. Pecah dulu daripada molekul yang besar, dia jadi yang kecil, yang baru masuk ke dalam perut semua tu ikut sistem lah So unlike yang MSG dengan yang kanan tu, dia zoom terus masuk ke dalam darah kita terlalu cepat. Okey, yang paling last kali side effect, untuk Xuanho ni tidak ada report langsung, tak tahulah orang alam tapi no reported chemical test, maknanya tidak ada rasa dahaga secara kimia tu, tidak ada pening-pening dan tidak ada dehydration. Tapi kalau kita guna MSG memang definitely ada tightness, ada headache dan setengah orang adalah sangat sensitif. Sama juga dengan yang standard chicken powder tu. High sodium content can cause thirst and fluid retention. Jadi kita kenalah bijak memilih, nak pilih Xuanho Jaha seasoning ataupun nak pilih MSG ataupun standard chicken powder. Mestilah conclusion kita ambil yang semula jadi, iaitu Xuanho Jaha seasoning. Ini saya ambil daripada magazine tu. Dia kata bila tahun baru Cina banyakkan hidangan, banyak menggunakan minyak, garam, gula. Jadi dia kata pilihlah perasa semula jadi yang mana semuanya berasaskan ekstrak tumbuh-tumbuhan dan
laut. Ni kat sini saya kata bukan tahun Cina baru, bukan tahun baru Cina je banyak minyak, garam dan gula. Hari raya pun sama, ni nak Aidiladha pun sama, kita pun sama juga ya. Jadi dia kata bijaklah memilih perasa semula jadi. Cuma saya tak tahu nanti nak masak rendang nanti nak pakai jahe seasoning ke tak ya. Mungkin boleh buat eksperimen lah. Ini ulangan jahe seasoning kita ada Japonicum Ganoderma, ada ni saya sudah nak sebut, ekstrak shiitake, ekstrak rumpai laut, semuanya berasaskan tumbuhan dan dia mudah larut ya. Okey, to wrap, dia punya jahe seasoning ni adalah semuanya bahan semula jadi dan bukannya sintetik. Sintetik tu maknanya yang dibuat dalam makmalah tambah unsur luar ya, tambah unsur luar. Ini tak, ni memang dalam tumbuh-tumbuhan secara semula jadi. Okey, so ini ialah gambar Ganoderma japonica. Sebenarnya dia warna, dia adalah jarang, dia kata a rare highly valued medicinal mushroom. Dia jarang-jarang ditemui. Jadi saya tak tahu macam mana dia orang boleh dapat ni ya. Dan dia berwarna macam purple ataupun hitam ya, warna dia. Sebenarnya kalau lagi purple lagi bagus sayur-sayuran itu ya. Okey, last kali nak wrap kandungan garam ya. Kandungan garam kalau kita lihat satu sudu kecil ataupun bersamaan dengan 5 gram, satu sudu kecil itu mengandungi 2000 mg hingga 2196 mg. 2000 lah, 2000 mg. Tapi in Xianghu seasoning, bila mereka buat kajian, I do not know who, ya, okay, satu sachet tu ada 8 gram. Kandungan garam adalah sangat rendah. Kandungan sodium ya. So dalam badan kita secara semula jadi pun ada sodium juga ya. So sangat rendah, iaitu 194 mg ya. Dan kalau ikutkan WHO punya ketetapan, WHO ni ialah World Health Organization yang mengawal tentang kita punya kesihatan ni. Dia kata limit ini dah kira limit dah. 5 gram ni memang dah 100% limit dah. Jangan lebih. Lebih bahaya. Alert. Ya. Okey, tapi Xianghu seasoning ni kalau direlatif kepada yang standard 1 teaspoon garam itu hanyalah 99.7%. Sangat-sangat sedikit kuantiti sodium dia ya. Okey, salah satu kesan buruk bila kita guna NaCl. Ini NaCl ni kita bercakap tentang garam yang atas meja tu. Dia punya formula ialah NaCl ataupun nama ambil terlalu banyak sodium chloride ataupun ada kandungan sodium, dia akan menyebabkan kidney kita terlalu berat ya. Maknanya tak baguslah untuk kidney ataupun untuk jantung ya. Jadi kita memang selalu dengar doktor kata jangan ambil garam banyak, jangan ambil garam banyak. Inilah formula NaCl ya. Tapi untuk Xianghu seasoning tadi, Na tadi mungkin selalu sedikit ya. Jadi kalau kita lihat organ health impact, dia kata sebenarnya bioextract offer liver and metabolic support. Dia menyokong liver kita pula lagi ya. Okey, ini kalau bercakap tentang NaCl sahaja. Dan okey, untuk Xianghu punya seasoning, dia kata satu sachet itu ialah 194 mg sodium. Manakala kalau kita ambil betul-betul satu sudu kecil garam, dia mengandungi 2000 mg sodium. Jadi bila kita buat perbandingan, sodium dalam Xianghu tu adalah sangat-sangat kurang. Iaitu kurang dia by 90.3% less. Which is very good lah ya. Almost 100%. Jadi kalau kat sini dari data ni, kalau kita kata nak buat pilihan, tak nak garam, ambillah Xianghu seasoning. Maknanya bila kita masak tu jangan letak garam lagi dah. Tak perlu letak garam yang kita selalu ada kat dapur tu kan, tak payah. Xianghu seasoning dah mencukupi ya. Okey, so jadi ini ialah apa yang ditulis dekat last ya, apa yang ditulis dekat majalah Xianghu January itu. Dia kata
perasa kita, perasa Shuanghu tu, seasoning tu adalah perasa sihat. Nombor satu, dia mengurangkan garam, sangat mengurangkan garam. Dia adalah sumber rasa semula jadi. Semua daripada bahan-bahan semula jadi, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan seperti japonicum, shiitake, itu semua tu, ya. Dan kita boleh, dikata kita boleh menikmatinya tanpa rasa bersalah. Best lah kalau dia kata tanpa rasa bersalah. Akhir dia kata biar perlahan, asal selamat, sederhana dan biar asalkan berkesan. Ya. Jadi wallahualam, itu sahaja saya punya presentation untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Masdida. Hari ni kita masuk kelas kemis lah kan? Harap-harap semua orang faham dan boleh serap apa benda yang Dr. Mas cerita kat kita tadi. Macam mana kita nak kurangkan garam sehingga 90% tanpa hilang rasa tu. So kita dah boleh tahulah apa keburukan dia, apa kebaikan dia. So semua dah boleh slowly bertukar kepada kita punya seasoning Shuanghu. So nanti kalau ada soalan boleh tanya Aunty Mas dekat chat ataupun buka voice. So sekarang kita, ada orang nak tanya soalan dekat Aunty Mas? Dr. Masdida. Kenapa tak nak buka Terbaik. Orang kata terbaiklah sharing Dr. Masdida. Terima kasih Kak Didi Hashina bagi homework. Kalau tak, saya pun tak tahu. Jadi bila saya Google, saya kata, oh begini, oh begitu. Secara tidak sengaja saya pun belajar sebenarnya. Alhamdulillah kan. Begitulah untuk faham. Bila kita buat sharing, kita akan belajar juga. Okey. Jadi untuk pembentang seterusnya, kita berikan kepada Jadi Dr. Haslina untuk terangkan tentang macam mana kita nak kembali sihat setelah sakit dan bebas daripada ubat. Okay, jadi dipersilakan Dr. Haslina. Terima kasih MC, iaitu Rushda Hanani. Okey, kejap.